Dengan bajet RM1,000 lebih sikit, kalau korang adalah jenis-jenis yang suka baca e-book dekat phone, yang suka baca artikel panjang-panjang, senang cerita yang suka membuat bacaan dekat smartphone, dan dekat tangan aku ni ada sebuah peranti yang memang cukup sesuai untuk kegunaan korang tu, iaitu TCL Nextpaper 50 Pro 5G ni. Yes, mungkin nama ni tak ramai yang familiar dekat Malaysia, tapi kalau korang nak tahu, TCL ni sebenarnya jenama yang agak besar daripada China yang dah lama dekat dalam dunia elektronik tau. Diorang lebih famous dengan smart TV ataupun display teknologi. Malahan, banyak panel TV dan juga phone jenama lain pun datang daripada TCL ni. So, walaupun TCL ni kurang popular sikit dekat Malaysia, tapi dekat luar sana sebenarnya dia agak mainstream lah. So, basically dalam video kali ni aku nak kongsikan apa yang menarik, apa yang unik tentang TCL Nextpaper 50 Pro 5G ni. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita unbox dahulu. Let's go. So, macam korang boleh nampak, ini adalah kotak dia. Kotak dia berbeza dengan kotak-kotak phone yang biasa korang nampak dekat Malaysia lah. Kotak dia hitam emas macam itu dan agak besar sebenarnya. Dikala kebanyakan kotak-kotak phone jenama lain semakin menipis dan semakin berkurang barangannya. So, dekat depan ni ada branding dia, TCL 50 Pro Nextpaper. Dia should be sebut sebagai as Nextpaper lah, NXT tu. 5G, meaning that phone ni ada 5G. Dan kalau korang boleh nampak, dia menerima Design Award untuk 2024 IFA macam tu. Full color electronic paper display lah. Ini adalah dia punya main selling point. Korang akan nampak kejap lagi kenapa. So dekat tepi ni Inspire Greatness. So belakang ni ada apa yang korang boleh expect dekat dalam packaging ni. So basically kita punya spec ni adalah 8GB dengan 512GB internal storage. Dan ini adalah warnanya moon grey macam tu. Jadi jom kita buka. Bismillah. Dia jenis sleeve macam ni. So dekat dalam ni korang akan dapat dua kotak yang lain. Okay, kita buka yang pertama sekali. Ini adalah aksesori yang percuma dekat dalam kotak ni, iaitu flip cover case dan juga T-pen. So bermaksud kalau korang beli phone ni, korang dapat percuma siap-siap dah. Macam folio casing plus dengan so-called stylus dia macam tu lah. So jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So inilah dia so-called dia punya casing cover dia. Material dia macam rubberish, woven, nak kata kain tak juga, nak kata carbon fiber mungkin bukan lah, tapi dia ada nice feeling dekat situ. So full cover macam tu, jenis folio. So dekat sini korang nampak, yes, kat bawah ni dia ada dia punya ala-ala macam S Pen lah. Korang tekan dia akan keluar, korang kena tekan macam ni dan korang straight keluar lah. Dan I believe ini bukanlah Bluetooth punya stylus ke apa, tapi nanti kita akan test macam mana fungsi dia. Tapi memang sebiji macam Samsung punya S Pen dululah. Nampak? Alright, itu adalah folio case dan juga stylus dia. Now to the main box. Jom kita buka. Bismillah. Alright, so dekat dalam korang akan terus dapat the phone itself. Kita letak tepi dahulu. So dekat bawah ni korang akan dapat macam-macam benda lagi lah. Yang pertama adalah warranty dan documentation yang usually kita takkan baca ni. Kabel pengecasan jenisnya adalah Type-C to Type-C. Oh, nice. Adapter pengecasan Type-C yang ini adalah should be 35W sebab dia support untuk that speed of charging. Dan hampir terlepas pandang dekat benda yang kita cabut ni tadi, adanya dia punya SIM ejector dekat situ. Now to the main event. Inilah dia TCL 50 Pro 5G Nextpaper. So ini adalah spek dia secara ringkas, kita akan go through sebentar lagi. So kita keluarkan. So inilah dia TCL Nextpaper 50 Pro 5G macam tu. Design wise kalau korang tanya pada aku, dia agak lain daripada yang lain lah. Agak unik sebenarnya dekat situ, tapi tidaklah pelik. Dia macam ada karakter dia sendiri yang orang boleh ingat dan boleh kenal lah. Ini adalah TCL punya phone lah. Berbeza sikit lah dengan kamera dia bulat ke atas, dia ke tepi sikit, and then dia ada corak-corak dekat situ lah. Yang aku punya ni, warna dia dipanggil sebagai moon grey. Warna kekelabuan bulan katanya. Dia juga ada warna-warna lain, contohnya macam rosy purple, ups white, pale gold dan juga midnight blue. So yang dekat Malaysia so far aku nampak ada warna putih dengan warna ini yang so far aku nampak dekat pasaran lah. So dia punya back panel belakang ni adalah jenis matte finish macam tu. So dia tak mudah comot, tak mudah lekat jari macam tu. So dekat tepi ni korang ada dia punya side mounted fingerprint scanner. Yes, dia tak pakai in-display ke apa, dia paksa lagi pakai side mounted fingerprint scanner. Dan dekat sini ada satu butang fizikal khas tau. Ini adalah lebih kepada untuk function dekat display. Kita akan demo sebentar lagi. In term of dia punya binaan, body dia aku boleh katakan agak ringan dan juga agak slim dan cukup selesa lah kalau korang nak gunakan lama-lama. Dia tak rasa macam membebankan ataupun hassle ke apa. Sebab apa tau, kenipisan ni hanyalah 8mm dan beratnya hanyalah 196 gram sahaja. Dan so far kalau kau tanya pada aku, tak ada benda yang nampak murah pada phone ni. Walaupun I believe that the whole binaan ni adalah polycarbonate ataupun plastik lah. Alright. Ya, dia punya keliling dia adalah boxy macam tu. Belakang dia flat. Design dia bagi aku minimalist yet still lain daripada yang lain. So in term of paparan pula, dia menggunakan paparan bersaiz 6.8 inci Full HD Plus menggunakan teknologi Nextpaper 3.0 dengan 120Hz kadar segar semula lah. Dan macam korang boleh nampak, dia punya display ni adalah
next paper ataupun dalam bahasa mudanya dia adalah paper matte, ataupun bahasa ringkasnya adalah dia macam korang ada satu lapisan of screen protector matte yang korang boleh dapatkan dekat kedai tu. Tapi bezanya ini bukan screen protector, ini literally the display itself adalah matte finish macam itulah. So dia memang lebih anti glare, tidak mudah ada cat jari, dan really nice in hand lah. Kalau anda kata bagi siapa yang suka main game ke, suka scrolling, dia lebih licin dan juga lebih seronok untuk dioperasikan macam itulah. So macam aku cakap tadi, dekat tepi ni ada satu special function button untuk display dia, di mana kalau korang slide up, dia akan masuk ke dalam next paper mode ni, di mana ada 3 mode yang korang boleh gunakan lah. Dan macam ditulis kat situ, yang first adalah max in mode ni. Basically max in mode ni dia lebih kepada e-reader tau, dan dia macam ada limited apps lah. Dia basically macam memang basic apps untuk penjimatan bateri dan untuk bacaan. For example, kalau kita masuk dekat sini, and then dia akan ada so called macam ini animation, and then korang akan nampak dia punya berubah tau. Memang basic, korang tak ada apa-apa app drawer apa. Ini je benda yang korang boleh gunakan lah untuk buat notes, untuk baca e-book dan lain-lain lah. Untuk basic punya usage macam tu. Dan kalau korang nak keluar, korang tolak balik ke bawah, dia akan keluar. Cumanya kalau korang boleh nampak, satu benda yang boleh perasan kat sini, dia punya transition tu agak perlahan dan agak memakan masa lah. So nak masuk mode seterusnya, tolak balik ke atas. So kalau katakanlah untuk ink paper mode ni, dia adalah black and white ink display. Basically functionnya masih lagi function macam phone korang biasa, cumanya dia jadi black and white macam tu lah. So korang still boleh gunakan benda-benda lain, WhatsApp ke, aplikasi ke, even nak gaming pun boleh in black and white. Dia akan lebih macam basic lah, tapi tak ada purpose lah kalau korang main game ataupun tengok movie macam ni. Dia lebih kepada e-book tapi dengan more functionality macam tu lah. Dan again, kalau anda kata korang tak nak gunakan, tolak ke bawah dan dia akan masuk balik kepada color punya display, dan tolak ke atas, dia akan masuk balik kepada next paper mode. Dan dekat sini ada color paper mode lah. Yang ni adalah color in display. Kalau korang masuk yang ini, dia akan tone down sikit color dia lah, jadi soft sikit macam tu. Still color, tapi color yang sangat-sangat minimal macam itulah. Again, untuk menyelesakan mata ataupun menjimatkan bateri macam itulah. Dan again, kalau korang tolak ke bawah, dia akan masuk pada mode biasa ataupun normal display balik lah. Kalau tanya pada aku, so far lah, kalau korang guna untuk e-book reading ataupun membaca artikel-artikel yang panjang, seriously memang agak best lah. Mata tak rasa macam pedih ataupun letih walaupun baca lama-lama. Dia basically macam kita pegang Kindle macam itulah. Tapi dia ada fungsi phone penuh bergantung pada mode apa yang korang ambil. Untuk tontonan video ataupun movie pula, yes, masih lagi boleh dilayan. Tetapi macam as expected lah, macam korang pakai matte screen protector, warna dia akan lari sikit dan kontras dia tu tak se-pop up macam screen tanpa paper matte ni ataupun AMOLED ataupun LCD biasa lah. So siapa yang suka vivid display, mungkin akan ambil masa sikit lah nak biasakan untuk paparan next paper ni. Tetapi display macam ni for sure bagus untuk tontonan waktu-waktu gelap, malam, sebab dia menjaga mata dan tak memenatkan mata. Dan lagi satu, dia juga datang dengan dual stereo speaker yang bagi aku cukup lantang untuk layanan audio pada peranti ni. So bagi siapa yang wonder macam mana rupa dia kalau pakai casing, ni casing dia tadi. Kita try masukkan, lock kat sini. So macam inilah rupa dia. So rupa dia memang rupa abah-abah, acik-acik sikit lah, tapi yang penting secure lah. Jadi kalau anda kata korang nak guna, korang pusing belakang macam ni, and then kita boleh buka dia punya screen ni. Okay, kita terangkan sikit dia punya brightness dia. So dekat bawah ni korang akan ada dia punya stylus tadi. Jom kita try guna stylus dia. So jom kita try lukis sikit. Alright, kalau tanya pada aku, dia punya respon dia almost immediately. Cumanya dia tak adalah so called macam pressure sensitive lah. Maknanya bila korang tekan kuat tu dia tak gelap, bila korang tak tekan kuat tu dia tak nipis ke apa. Dia basically just a singular punya lining macam tu lah. Tapi dia ada satisfying punya feeling lah. Dia macam menulis kat kertas macam tu. Jadi kalau sekadar korang nak jot note ke apa, then should be okay. Rasa dia agak nice jugalah. Dan dia ada bunyi macam kertas macam tu lah. Untuk UI ataupun operating system, macam korang boleh nampak, ini adalah UI dia. Dia menggunakan TCL UI 7.0. Dan kalau korang tanya pada aku, UI dia agak basic, tak ada banyak bloatware sangat. Nice macam tu, tapi taklah se-vanilla mana. Still kotak-kotak macam ni. Tapi bagi aku, okey dan ringan. Cumanya kalau kita masuk dekat bahagian setting sini, kan, masuk dekat bahagian sistem, kita tengok dia punya about phone, dia masih lagi menjalankan Android 14 guys. Dan so far aku try update, dia tak ada apa-apa update yang terkini. So kalau anda kata korang pakai phone ni, korang just bear in mind, mungkin dari segi dunia software support dia mungkin agak kurang dan juga lambat sikit dekat Malaysia ni. Dari segi kamera pula, dia menggunakan triple camera setup yang aku boleh katakan main kamera agak besar, iaitu 108MP ultra pixel punya main sensor. Lepas tu dia ada 8MP ultra wide angle punya sensor dan juga 2MP macro lens macam tu. Dan selfie kamera dia adalah 32MP. Dan untuk video dia hanya menyokong 1080p resolution sahaja. So bagaimana
bagaimanakah dia punya prestasi dari segi kamera TCL Nextpaper 50 Pro 5G ni? Kalau tanya pada aku, for the price range, for the segment, okey lah. Boleh katakan lebih daripada usable untuk konten-konten santai, tangkap-tangkap gambar, untuk just point and shoot, tak ada masalah. Kamera dia bagi aku agak perform. Untuk saya masih bergambar dia, korang boleh layan selepas ini. Dari segi performa dan juga prestasi, TCL Nextpaper 50 Pro 5G ni hadir dengan MediaTek Dimensity 6300, chipset 6nm, so dia hadir dengan 5G, dan dengan tetapan dia adalah 8GB RAM yang korang boleh expandkan jadi 16GB of virtual RAM total dan 512GB internal storage, dan dia juga ada sokongan NFC. Di mana dari segi AnTuTu benchmarking, dia hanya berjaya mendapatkan markah sekitar 384,000 macam tu. Basically, kalau tanya pada aku, ini adalah level-level entry phone macam tu lah. So basically, untuk kegunaan-kegunaan like to the medium punya lah, untuk daily usage, balas WhatsApp, angkat call, tengok Facebook, WhatsApp ke tengok social media, this phone should boleh survive all those kind of thing. Dan bagi siapa yang wonder untuk main game, boleh tak Bang Nizami? Bagi aku nak kata tak boleh, boleh. Tapi just a low to the medium punya kind of gaming lah. Dimana kalau korang tetapkan grafik game tu kepada setting again macam aku cakap tadi, low to the medium, should be most of the popular game tu boleh dimainkan dengan agak baik, dengan minimum frame drop macam tu. Plus dengan this Nextpaper punya display ni, kalau korang buat main game, bagi aku dia agak menarik dan juga agak luncur lah jari kita dekat screen tu. Dia tak ada tersekat-sekat macam typical screen biasa tu. Dan while ini bukanlah chipset gaming sangat, tapi macam aku cakap tadi, kalau sekadar nak light gaming, boleh, tak ada masalah. In terms of battery, dia ada dengan bateri berkapasiti 5010mAh, di mana dalam normal usage, ia boleh tahan sehari dengan cukup mudah. Lebih-lebih lagi sebab skrin dia ni tak guna banyak tenaga pun. Dan kalau korang guna e-ink mode dia, diklaim ia boleh pergi sampai 7 hari dan even 26 hari dalam standby mode. Ia juga menyokong 33W fast charging, di mana daripada 0 hingga 50%, korang boleh dapatkan pengecasan tu lebih kurang setengah jam macam tu lah. Dan if needed, ia juga support reverse charging untuk peranti-peranti lain. Basically, phone ni dia boleh jadi macam emergency power bank macam tu lah. So guys, macam mana guys? Apakah pendapat korang tentang TCL Nextpaper 50 Pro 5G ni? Kalau tanya pada akulah, untuk tanda harga 1000 lebih sikit, ini adalah sebuah peranti yang memang again sesuai untuk korang-korang yang suka membuat bacaan yang panjang dan juga lama dekat smartphone korang. Yes, TCL ni mungkin tak sepopular jenama lain dekat Malaysia dan mungkin ianya bukanlah untuk semua orang, tetapi dari segi idea dan inovasi, aku boleh katakan Nextpaper ni patut dapat lebih perhatian lah. Kalau korang suka skrin jenis paper look atau korang memang heavy reader, give a shot. Seriously, bila dah try, susah korang nak balik ke skrin biasa tu. Cumanya satu je lah, performance dia tu lebih kepada entry phone. So again, untuk daily usage biasa should be okay. Untuk buat baca-baca macam tu, no problem. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang nak info lebih lanjut, korang boleh check it out, link semua dekat bawah. Kalau anda kata korang berminat nak dapatkan sebuah, korang boleh check it out pautan dekat video ni. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.